kita dah sampai dekat Kunming Old Town. Panas. Cuaca panas tapi berangin sejuk. Jom jalan-jalan kat dalam. Ada karnival lah. Gila dalam tak boleh. Jom, Farid dah penat. Farid. Pak lepak kat sini seronok ni, tapi tak ada makanan halal. Tak nak. 这个是草莓的 ，strawberry。15元。 Tak rasa apa? Sedap. Kita orang tak jumpa kedai makanan halal. Kita orang tak makan lagi ni. Apa lapar ni? Sekarang kita tengah tunggu Didi. Tak jauh pun. Yunan Nationality Village Eastgate Isuzu kat situ. Kat mana tu? Eastgate 1. Tak ada benda yang boleh makan kat sini. Buah je boleh makan. Nak beli air pun takut. Oh, ada air botol lah. Sekarang dah 3:30. Kita tengah tunggu Didi. Tapi macam entahlah. Ada tak Didinya? Apa pening ni? Dah sekian yang tadi. Nak jalan kaki jauh 9 km. Naik Didi. Naik bas dah mana bas dah. Kat depan ni ada jual air kelapa. Air kelapa, air tebu. Nak ke? Tak nak jom. Ada limau juga. Cakap Turki lah. Apa tu Farid? Tu kat sana ada bas. Tapi tak reti nak naik. Tak tahu bas tu ke mana. Tanya taksi ni berapa? Jam, orang balik kerja ke? Taksi tu berhentikan kita orang kat tengah jalan. Sekarang tengah ada pesta lah. Tengok tu. Wah, ramainya orang. Jom. Jom. 要什么自己拿啊！放这个不要放了，这个不要放，可以放，这个可以放，这个可以放，这个微微的很辣。Tak faham apa dia cakap.
Yang ni Fayat punya, yang ni Mama punya. Papa punya dengan Farid tak siap lagi. Dah sate. Okey, sate. Bro, 这是那个山楂，对呀。 Beli lagi. Yeay, kesulitan dia. Okey, boleh. Susahnya. Tadi Pak minta lain kan? Betul. Jasmine. Sedap. Dah beli yang merah, jumpa yang putih pula. Seven E dia macam Family Mart. Ada jual makanan. Nak beli apa? Ambil air lah. Phone mana mak? Ha? Phone. Ha? Phone. Coin? Phone. Phone Farid kat papa. Nak beli air tak? Nak beli air tak? Air apa tu? Tu betul lah. Orang. Tak ada air batu lah. Naik overseas tak? Overseas. Nak beli apa? Sekarang pukul 6.45. Cuaca masih lagi terang. Assalamualaikum. Oh, pandai. Yo. Kat lampu, kat lampu. Ma, cantiknya. Dan Okey, jom Su review bilik kita yang ni. Semalam tak sempat. Dah penat. Okey, kat luar ni ada satu sofa. Lepas tu, dia punya bilik kat dalam sana. Sebelah sini, dia punya toilet. Ida yang bapa dah. Busuk. Toilet dia. Ada dua katil. Satu king, satu single. Besar. Dia punya king besar. Boleh tidur 3 orang. Okey, almari.